Apa-apa bebas 20 minit. Tak kisah. Lama tak apa. Apa perasaan? Banyak masa. Akila. Apa cerita? Sharing bahasa Cina. Buat dua si. Kila tolong bakar. Tolong bakar lama sikit. Nama background? Saya Akila dari Seremban. Sebelum ni masa zaman bekerja sebagai ex-accountant. Lepas tu tak lama pun sebab saya seorang bukan career woman kot, memang family person. So lepas lahir anak pertama, jumpa satu online business ni, saya decide untuk fokus. So saya berhenti kerja lah buat online business tu selama hampir 7-8 tahun juga. Lepas tu ditakdirkan dekat business tu sebagai agent stokis lah. Tak lama pun kita dah naik pangkat, malah jatuh pula. Tak ada growth tu, bukan stagnant, malah makin jatuh dekat situ. Lepas tu kita cari pula bisnes lain sebab minat bisnes. And ibarat lompat-lompat lah bisnes. Sampailah dah rasa tak boleh go dengan bisnes, tanpa rela pergi bekerja pula. Bekerja itu fast sebab anak yang nombor 3 tu dah way off. So kita okey lah, bisnes macam tak boleh go dah. Macam give up sangat dengan bisnes, pergi kerja kejap. Tapi bila pergi kerja tu, bila macam this is not you Akila. Macam ni bukan kau ni pergi kerja, itu Fahmi. Memang nak berhenti tapi time tu kawan kita sangat teruk dan memerlukan kita. Kita pula kesian kat kawan. So kita bertahan sampailah dia rezekikan mengandung. Dia cakap okey, this is it, jalan keluar aku. Allah bagi jalan keluar daripada tempat kerja tu. Tapi sebelum bersalin kita berhenti kerja lah untuk fokus dekat anak. And dah decide dah okey aku kena cari bisnes lain pula untuk tampung keluarga. So cantiknya Allah ni, Ila ni, kita online seller, kita friends tau dengan kawan-kawan yang buat BE. Malah RCCA pun dalam friend list. Tapi tak pernah lalu pun pasal BE. Memang Allah nak jodohkan dengan tim Shine kan. Okay. Lepas tu kita dengan cerita kita jumpa kita nak ikhtiar untuk anak, so jumpa BE. So itulah permulaan kisahnya. Dan kita kan memang tengah mencari bisnes, tapi kita jumpa bukan sebab mencari bisnes, kita mencari ikhtiar untuk anak. Lepas tu rupanya boleh buat bisnes. Aku ni dah memang mencari, tapi kita tak fikir lah, sebab fikir anak je kan. Lepas tu okey lah cakap dengan Ablay, nak buat lah. So bila buat, masa kita join, diorang dah settle, diorang tengah campaign Melbourne. And masa lepas baby meninggal, diorang nak ke Tokyo dah. Seminggu lepas settle simpan anak, diorang ke Tokyo. Masa tu tengok macam tak ada perasaan sangat lah, belum masuk sistem sangat lagi. Tapi dah mulalah terbakar. Biasanya ramai-ramai sebab bisnes lama Kila sebelum ni, masa tahun ke-3 kot, pernah dapat award pergi Krabi. Masa tu top 3 agent in Malaysia lah. Sebab dia ada 3 level je, stokis negeri, stokis daerah, agent. So top 3, 9 orang je lah yang pergi business agent stokis tu. And then sekali tu je company tu pernah bawa. Next year-nya dia ada jangan cakap lah, tapi tak ada pergi dah. Itu sekali tu je lah. Sampai sekarang pun tak pernah dengar lagi ada dibawa. Dan actually dia tak ada bagi tahu pun ada reward tu. So tak ada orang lah yang fight ke apa kan. Macam tu lah. Lepas tu apa lagi? Apa cerita dia? Awak sebab anak. Dapat teruskan. Apa nampak? Kia fight tadi. Lepas tu bila korang balik daripada Tokyo tu, kan korang buat sharing Zoom. Kat situ lah saya terbakar. Korang memang kena buat lah sharing Zoom tu kan. Terbakar sangat-sangat macam okey. Dan sebab masa tu kalau korang dah balik, maksudnya campaign Melbourne tu pun dah hujung-hujung lah kan. Lepas tu barulah beria aku nak fight untuk Melbourne. Sebab tu lah hujung-hujung tu 24,000 sebagai yang diperlukan. Kita yakin je, aku rasa Ablay pun tak yakin dengan aku. Sebab 12K pun tak pernah buat, nak buat 24K. Tapi kita macam buat je. Masa tu pula BEHS punya promo. So kan besar-besar kan. Memang aku buat sampai Zika pun tanya, Kak Kila buat apa ni? Pop naik hujung tu kan. Tapi sampai berapa dah? Tapi hujung-hujung tu Kila berjaya 19K sahaja. Sikit lagi nak 20K. Dia dengar So bila kita macam
roll over pun kita tak faham lagi. Maksudnya aku buat je sebab aku nak 24K tu kan. Tapi Alhamdulillah dapat 19,500 macam tu lah. Lepas tu, tapi Alhamdulillah bersyukur sebab income besar, gemuk, BRV gemuk. Ya Allah, bersyukurnya tak apalah. Lepas tu dia kata tak apa, boleh roll over. So lagi 50% lebih je kan nak dapat dah Beijing kan. So bulan 10 lagi dah dapat Beijing. Cerita sikit macam mana buat? Aku menunggu nak pergi Beijing ni. Lepas tu apa? Cerita sikit macam mana buat 19K tu. Itu lah yang BHS promo tu yang besar. Dengan follow up CBC. And then okay, jap. Apa perasaan travel? Okay, perasaan travel Ada apa-apa lagi? masa packing baju tak, dia macam okay lah aku nak packing nak pergi Beijing ni. Tapi bila hujung-hujung tu nak tutup tu, betul ke ni rasa nak tampar diri sendiri? Betul ke ni nak pergi travel ni? Sebab memang tak pernah pergi yang luar negara naik MAS pula. Selalu Asia je lah, Krabi, Singapore macam tu kan. Johor je kan. Lepas tu dekat KLIA pula. KLIA okey lagi gathering dengan korang. Tapi dah masuk international departure tu, itulah kali pertama. Memang tak pernah sejak KLIA ditubuhkan, tak pernah masuk lah kawasan tu. Rasa macam dengan husband, betul ke ni kita kat sini? Macam happy gila, memang happy sebab. Dan sebenarnya dalam dia Kila nangis dalam flight sebab nak melepaskan kesedihan tu. Tengok Sebab sebab sangat. Tengok apa tu dia punya tu kat iklan yang muka Dimah dekat TV tu. Apa? Dia punya apa tu video untuk Welcome. bukan welcome tu. Yelah welcome lah kot. Yang dia nak ajar kita Demo. pakai demo tu kan. Yang tu pun aku nangis, ya Allah. Lepas tu Ridha tu kan dia tak suka saya nangis apa. Nanti orang ingat dia yang buat saya nangis kan. Lepas tu dah lap-lap air mata. Lepas tu lepas tu lagi satu perasaan happy sebab selama ni kita tengok je dia orang buat video lambai-lambai dekat mini travel ni kan. Tapi sekarang saya pun dah ada dalam video tu. So Alhamdulillah sangat. Okay, lepas tu YBE dulu buat BE ni sebab nak survive bulanan. Sekarang saya rasa lebih besar sebab nak betul-betul settlekan hutang, nak bebas hutang dengan cepat. Lepas tu nak cakap juga actually bila naik MAS tu, actually MAS is dekat dengan hati Kila sebab mak Kila berkhidmat dengan MAS lebih 25 tahun. Tapi bukan sebagai stewardess lah, dia dekat computer building dekat Kelana Jaya. Tapi kita sebagai anak staff merasa benefits of anak staff MAS tu. Pernah pergi MAS cargo lah, pernah naik flight tapi masa kecil. So kita tak ada pengalaman dah besar tu, tak ingat lah naik flight ni kan. So bila dah naik MAS ni, rasa macam ada YBE baru, nak bawa mak pula naik MAS balik. Sebab sebab dia kerja dengan MAS kan lama, so dia macam lah. Okay, lepas tu transformasi diri kan. Okay, dulu actually Kila bermula dengan BE, TikTok pun tak ada. Memang tak ada sebab bagi Kila benda tu macam Allah kan, main hari memang uninstall. Lepas tu bila diorang kata kena buat TikTok, FBIG memang ada. Memang Kila buat sharing kat situ sebelum ni. So gunalah husband punya TikTok tu. Aku transform dia punya TikTok jadi BE punya content. Lepas tu dulu tak nak tunjuk muka, segan. Tapi sekarang dah tunjuk muka, dah selamba je. Lepas tu dulu kisah apa orang cakap, kau ni tak penat ke lompat-lompat bisnes kan. Tapi masa buat sebelum jumpa BE tu ada buat beberapa tu memang segan. Still segan sebab bila macam sebab kita nak survive bulanan je kan. Bila join lah company ni sebab dia dah viral. So bila aku nak jual, orang tahu aku promote, mesti senang nak jual lah. Fikir macam tu je. Tapi konten dia pula konten macam tak berkualiti. Kita tak suka cara founder dia buat konten. Lepas tu satu lagi pula main TikTok. So dia dah mahu macam membunuh ejen dan stokis dia. Bila HQ yang masuk TikTok, masuk beg kuning, kita tak mampu nak kejar, nak buat live 24 jam macam dia, nak ada live host ke apa ke, tak mampu. Memang sangat-sangat tak setuju lah dengan sistem. So bila buat BE ni, sistem tu dah sangat dimudahkan. Tak payah dah nak fikir iklan, tak payah nak fikir gambar ke apa sebab kita semua dah lah boleh curi je. Bukan curi lah, kita tiru pasti video dan gambar orang, caption
application pun dah senang, tak payah nak tulis copywriting paling panjang. ChatGPT dah boleh tolong, sangat dimudahkan kat sini. So apa ni? Oh, satu lagi, kita dulu kita pernah juga ada team beberapa orang lah sebab kita senang jadi leader. Tapi dulu tak ada pun menjadi leader macam kat sini. Kat sini kan kita kena membina. Dulu jadi leader macam Nyuruh. korang restock so kita stockist, dah jadi level stockist. Agent tak pernah membina lah, macam restock lah, kalau tak ada lah, tak ada macam tak ada manusiawi kat situ kan. Tapi kat sini kita kena banyak sabar sebab dah mula ada kerena downline. Dan saya pula jenis, kau nak buat ke tak nak buat? Kalau tak nak buat, aku malas nak layan. Tapi sebenarnya aku kena sabar, kena slowly. Pembinaan insan tu kan susah kan. Sebab mungkin Kila dari awal Kila dah zero rise. Aku memang Kila rendahkan diri, serah diri dengan upline, nak buat apa. Kalau diorang tegur pun okey je, insyaAllah Kila okey je. Tapi mungkin orang lain tak macam tu. So kita tak boleh expect orang sama macam kita. Kita kena banyak bersabar dalam ni. Dan kena selfless before kita receive apa-apa. And then kalau dulu Kila macam mungkin keras lah juga. Maksudnya macam tadi macam tu. Tapi kat sini kena tone down sikit. Macam tak boleh nak terlalu cakap tu kan macam garang sangat ke apa ke. Kena tone down sikit lah. Kena banyak sabar dengan tabah lah kat sini. Apa mindset Kila buat BE? Bila buat BE? Oh, mindset tu apa yang BE ajar sistem tu 99% mindset, 1% skill tu Kila memang ikut je. Sebab sebelum betul-betul nak fight, Kila dah tengok dan Kila percaya. Inilah orang-orang dah berjaya, aku pula macam tu, so aku ikut je. Kalau sistem ni dah proven, ikut je. Mindset tu dia. Itulah. Berjuang. Berjuang. InsyaAllah kalau nak cakap, kalau sebelum ni kita dah 7, 8, 9 tahun dalam bisnes lain, bukan stagnan malah jatuh. Tapi dekat BE dia janji 3 tahun je kalau kita buat betul-betul, insyaAllah akan ada titik letupan, berjumpa dengan titik letupan tu. Ni Kila dah setahun lebih pun dah, Kila rasa dah banyak sangat rezeki Allah bagi melalui BE ni. So apalah salahnya kalau kita bagi peluang kat diri kita kan. 3 tahun ni kita tengoklah ni, tak sampai 3 tahun pun dah jutawan kan. So insyaAllah. Lepas tu next target lah. Next target InsyaAllah ECA untuk melayakkan diri ke LM. So insyaAllah nak bawa sekurangnya 4 orang. Dan apa ni, tunggu anak 18 tahun lah nak bawa diorang. Diorang bawa BE, nak bawa diorang travel sama-sama. Biasa nak macam siapa cerita anak Faimah, anak dah ready, mentally dah ready dengan mak dia nak pergi ni kan. So sangat dimudahkan. So diorang pun dia bila dah besar dah apa, dah bawa BE dah tahu dah. Kita tunjuk How fun. kita punya perjuangan hidup kita ni. So diorang menginspirasikan anak-anak ke orang lain dia sebenarnya. Okay, tu je.